Bila kita down, biasanya kita akan rasa sedih, rasa kecewa dengan apa yang dah berlaku. Tapi kita kena ingat yang perasaan tu kita tak boleh nak ikut sangat. Kalau kita biarkan perasaan itu menguasai kita, masa ni terus berjalan. Kalaulah kita biarkan terlampau lama keadaan itu terus bersedih, sedangkan masa berjalan, macam mana kita nak bangkit balik? Mungkin sebelum ni kita dah terlampau berjaya, terlampau berada di atas, tapi tiba-tiba Tuhan nak uji dengan kejatuhan, ataupun selama ni kita sentiasa rasa selesa, rasa happy, tapi tiba-tiba Tuhan uji kita dengan perasaan rasa down. So, kita kena kawal perasaan, kawal emosi supaya tak terus berada dalam perasaan yang macam tu. Sebaliknya, kita terus ubah cara kita tengok keadaan supaya kita boleh bangkit, boleh ubah keadaan kita yang sekarang pada keadaan yang lebih baik. Jangan risau, tak ada kehidupan yang sempurna, memang macam tu. Dia ada naik, dia ada turun. Tapi bila turun, kita kena belajar kawal emosi.